Fast and Clean Car Wash dekat Kuchai Lama ni, dia bukan sekadar fast nak cuci kereta sahaja, dia fast juga nak hapuskan lipas. Kenapa? Jom masuk ikut aku sekarang. Aku mewakili Kevlar hari ni. Aku nak jumpa dengan wakil Fast and Clean Car Wash ni. Assalamualaikum, bye. Semenjak adanya Kevlar dekat Fast and Clean Car Wash ni, baik, macam mana feedback customer yang hari-hari datang pakai Kevlar ni, cuci sekali kereta, okey ke? Customer memang datang dekat sini cuci kereta. Dia orang memang nak Kevlar ni sebab dalam kereta dia orang memang ada banyak lipas. Itu yang dia orang nak Kevlar ni. Kalau pakai Kevlar ni memang 100% mati lipas lah. Banyak tempat memang tak ada. Dekat Kuchai Lama ni banyak car wash, tapi car wash tempat lain tak ada. Dekat sini saja ada. Itu yang dia orang beli dekat sini. Itu Nanomis dia ada pakai lagi ah? Ada, tapi jarang lah sekarang sebab sejak ada Kevlar ni memang customer nak Kevlar ni. Memang diorang nak Kevlar lah. Diorang tak nak Nanomis. Ya, betul. So kalau ambil Kevlar ni letak dalam car wash ni, apa yang Kevlar bagi? Dia orang bagi banner, dia orang bagi baju. Macam itulah. Bila kita pakai baju dengan banner dia, kita letak dekat sini, memang customer nampak lah kita pakai baju. Oh, ini Kevlar ada dekat sini. Dia orang memang belilah. Bau memang wangi. Dia tak ada berminyak-minyak semua, tak ada. Dia lah, okey lah. Semua okey lah Okay. Memang kebanyakan kawas-kawas dan juga auto detailing dekat area KL, dekat area Selangor ni bagi feedback yang positif pasal Kevlar ni. Dan dorang pun cakap dapat tambah nilai servis dekat kawas. Betul tak? Ya, betul. Sebab sebelum ni benda ni tak ada pun. Tak ada. Sekarang betul. ni bila customer yang datang, benda ni dah ada dah. Bukan sekadar cuci, nak hapuskan bakteria boleh, nak hapuskan lipas pun boleh. Untuk owner-owner kawas dan juga auto detailing kat luar sana, kalau kata korang nak tambah nilai servis dekat korang punya kawas dan juga auto detailing, korang boleh dapatkan Kevlar ni sekarang. Sebab tak semua kawas ada lagi. Untuk korang kat luar sana yang kalau kata ada masalah lipas dekat kereta korang tu, korang boleh PM admin kita supaya admin kita ni boleh suggest kat korang lah kawas mana yang berdekatan dengan korang yang dah ada Kevlar ni. Ingat, kalau ada masalah lipas, cari Kevlar, okey?